Saya rasa barulah ada vibe raya tahun ni. Teruja, meriah sikit lah raya saya tahun ni. Macam tu. Alhamdulillah lah, apa yang saya daripada permulaan sampai akhir ni kan, saya nampak dari segi approaching, daripada mula-mula sekali saya contact Cantik Wall kan, saya ada juga contact dengan dekor-dekor lain. Jadi Cantik Wall ni memang saya baru je tanya bajet kan, macam baru je letak bajet saya berapa dan dilayan dengan baik kan. Yang lain tu dia dah ada set bajet, dia dah ada ketetapan bajet. Jadi kita risau macam saya punya matlamat saya nak enhance rumah lama kan. Kadang kita risau bila kita hire ID ni, kita risau dia tak nak ambil lah kan. Dia nak, kalau boleh nak rumah baru senang kerja. Saya fikirkan macam tu lah. Tapi Alhamdulillah Cantik Wall tak macam tu. Senang approach daripada awal sampai akhir. Dari segi tu semua saya memang suka sangat terkejut, tak percaya dalam masa tak sampai sebulan. Walaupun dalam bulan puasa dengan tim semua kan, puasa saya faham. Jadi saya macam boleh terima job saya ni, saya rasa macam boleh ke Cantik Wall buat ni kan dalam masa saya nak pula, saya target sebelum raya. Lepas tu tengok alamak, sebelum raya ni memang dapat siapkan. Jadi saya rasa macam ya Allah, syukurnya dapat siapkan saya punya living area ni. Saya rasa macam ya Allah, terkejut sebab saya tak pernah hire ID yang mana-mana. Jadi saya macam teruja lah. Jadi dari segi finishing, daripada kekemasan kerja tu memang saya tengok memang TikTok. Kalau nak appreciate design memang menakjubkan. Saya, apa yang seperti saya dan suami impikan dan apa reka bentuk yang dibagi masa 3D design tu sama macam yang saya dapat. Alhamdulillah saya suka. Saya suka dengan apa yang saya nak konsep macam tu dan saya dapat apa yang konsep yang tim bagi. Alhamdulillah ya, sangat mesra dan profesional. Dari segi approaching tu daripada mula sampai akhir memang urusannya sangat schedule dia ikut timing yang sangat profesional. Once dia kata 2 minggu design, memang tepat. Kata hari Sabtu. And then dalam masa dan payment kita buat pun semua sama, okay, payment macam ni semua kita pun follow dan semuanya memang lancar lah. Dia katakan daripada awal sampai siap lancar. Dan saya rasa memang kalau kata orang lain nak cari Cantik Wall, memang kena cari Cantik Wall. Terima kasih juga kepada tim lah kan, susah payah daripada berusaha keras lah sebab dapat siapkan dalam tempoh yang sangat singkat dan tepat lah masa dia kan. Dalam itu yang saya tak percaya tu lah, tiba dapat hasil yang macam ni kan. Saya rasa terkejut. Memang saya dapat ubahlah dengan trend yang berubah daripada lama, living area yang lama sampai yang terkini sekarang ni kan. Saya rasa barulah ada vibe raya tahun ni. Teruja, meriah sikit lah raya saya tahun ni. Macam tu kan. Terima kasih Cantik Wall.